Okey, tengok macam mana nak menyelesaikan masalah yang saya pasti kamu buat ikut cara kamu ke ikut cara saya? Saya nak tengok kamu punya cara ke. Kalau cara saya mesti ada kotak. Okey, kita tengok yang pertama. 1A 3 tambah positif 2. Mula-mula kita buangkan dia punya kurungan. 3 tambah 2. So tambah dengan tambah jadi tambah. 3 tambah 2 berapa? Boleh? Kalau macam itu tak payahlah kamu nak buat kotak-kotak. Boleh? Dah nampak bendanya macam itu. 3 tambah 2 5. Okey, itu A. B 5 tambah negatif 3. So 5 tambah tolak 3. Tambah jumpa tolak tambah. Siapa yang cakap tambah tu? Tengoklah. Bukannya tak diajar, dah ajar. Takkan itu pun tak boleh ingat. Dia yang boleh jadi tolak 1 je, betul? Ha. Tambah dengan tolak je. 5 tolak berapa? Okey, next. 7C positif 7 tambah tolak 10. 7 tambah dengan tolak 10 berapa? 3. Okey. Yang ini kamu perlu tengok sini. Kita ada positif dan negatif. Kita ada 7 dan 10. Sini tolak. Yang besar adalah 10. Operasinya atau integernya adalah negatif. So 10 tolak 7 3. Jawapan negatif 3. Jangan tinggalkan negatif ni. Kalau kamu tulis sama dengan 3 je, salah. Tapi kalau di sini positif 3, kamu tulis 3 je, betul. Negatif mesti tulis positif terpulang. Boleh? Okey. D negatif 6 tambah 12. So negatif 6 tambah 12. Okey, kita ada tambah dan tolak. Tambah dia adalah 12, tolak dia adalah 6. So operasi dia punya integer positif. Sini kita tolak. 12 tolak 6. So jawapannya 6 atau kamu boleh tulis positif 6. Boleh? Boleh gunakan. Sekejap je kiranya, bukannya susah. Ada soalan? Boleh? Satu ceria pun boleh buat, takkan kamu tak boleh buat? Okey. C, D. D dah? D dah belum? E negatif 8 tambah negatif 3. So selesaikan operasi dulu. Negatif 8 tambah dengan tolak, tambah dengan tolak 3. Dua-dua adalah negatif, jadi kita buat kotak dia. Jangan malas nak buat. Tolak tambah. So 8 campur 3 11. Jawapan kamu adalah negatif 11. Kalau kamu dah buat, kamu dah hafal dah. Betul tak? Kotak tu macam mana? Betul? F. Kalau sombong tak nak buat, itulah jawabnya. Kamu sendiri keliru. F negatif 11
tambah negatif 4. Negatif 11 tambah jumpa tolak. Tambah jumpa tolak. So kotak tolak, 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 tambah 11, 4. Berapa? Negatif 15. Tak ada masalah. Boleh? Okey, kita tengok kepada soalan 2. Soalan 2A. Kita ada 4 tambah negatif 1 tambah 2. Okey, kamu tak boleh selesaikan terus. Kamu kena tukar dulu dia punya operasi. So 4 tambah dengan tolak. Tolak 1 tambah 2. Okey, ni kamu kena selesaikan 1 per 1. Ini dulu buat. Berapa? 4 tolak 1. Tahu dah macam nak buat? 4 tolak 1 3 tambah 2. Berapa? Tak payahlah buat kotak-kotak. Faham? Mana yang perlu buat, buat. Yang tak perlu, tak payah. B negatif 3 tambah 5 tambah negatif 4. So negatif 3 tambah 5 tolak 4. Okey, selesaikan 1 per 1 ni dulu. Negatif 3 tambah 5. Yang ni kamu kena buat kotak. Negatif 3 tambah 5. So ada positif, ada negatif. Positif, negatif. Positif 5, negatif 3. So operasi tambah ke tolak? Tambah ke tolak? Kenapa pilih tolak? Saya cakap untuk menentukan apa jawapannya, tengok nombor yang terbesar antara 5 dengan 3. 5 mana yang besar? 5. Dia punya integernya adalah positif ke negatif? Letaklah positif situ. Ini operasinya lah ni. Sekarang ni kita nak tentukan kedudukan apa dia di sini, betul? Kalau di situ positif 3, negatif 5, jadi di sini kita letak apa? Negatif. Kita tengok mana yang paling besar nombornya. Itulah gunanya kotak tu. Jadi di sini adalah tolak. 5 tolak 3 2. Jadi 2 tolak 4. Okey, buat lagi. Jangan main teka je. Buat. 2 ini adalah positif, betul? So positif, negatif. Tolak. Jangan main teka je. Saya tak letak lagi nombor dia. Okey, kita ada 2, ada 4. 2 dengan 4 mana besar? 4 besar. Operasi sebelah dia adalah tolak. Letak tolak sini. 4 tolak 2 jawapan 2. Negatif 2. Macam itulah cara menyelesaikan. Kalau main tengok aja agak aja positif 2 tolak 4 2. Salah lah. Kalau kamu jawab 2, salah. Faham? Kalau jawab 2, salah. Boleh? Boleh? Sebab jawapannya negatif 2. Kalau jawapannya positif 2, kamu tulis 2 je, tak ada tanda positif tu, betul. Boleh? Okey, kita teruskan. B C. Betul? Kita tengok. Negatif 3 tambah negatif 4 tambah negatif 1. Selesaikan dulu. Buang dia punya kurungan. Negatif 3 tolak 4 tolak 1.
Tambah, tambah, tengok. Okey. Ini dulu buat. Negatif dengan negatif. Negatif, 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 tambah. So, 3, 4. 4 campur 3. Jawapan? Negatif 7 tolak 1. Buat lagi. Negatif, 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 tambah 7, 1. Jawapan negatif. Okey, ini nombor yang simple Nombor yang simple 7, 1 digit je semuanya. Kan? Ni yang mula-mula 1 digit. Dia boleh jadi 2 digit, 3 digit dan seterusnya. Kaedahnya tetap sama. Boleh? Macam tu caranya. Saya dah ringkaskan cara yang paling mudah untuk kamu. Jangan sombong. Tahu sombong? Gaya macam pandai, tapi tak berapa nak pandai. Main agak aje. Tanda pun buat ini. Faham? D. D 9 tambah negatif 4 tambah negatif 2. So 9 tolak 4 tolak 2. Ni 9 tolak 4. Boleh? 9 tolak 4 5 tolak 2 3. Mana tak payah buat, tak payah buat lah. Kan? Yang senangnya dia masalah kalau depannya tu ada negatif kan. D. E. Negatif 7. So negatif 7. Ni negatif 7 negatif 3. Buat. Tolak, 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 tambah 7, 3. Negatif 10 tambah 6. So tolak 10 tambah 6. Nak letak apa? Negatif. Sebab 10 besar kan. So sini tolak 10 tolak 6. Jawapan. Kalau kamu buat waktu saya tak ada tu, dah siap dah. Betul? Betul. EF. Betul je tapi tak buat. 8 tambah negatif 5 tambah negatif 3. So 8 tolak 5 tolak 3. 8 tolak 5 3 tolak 3. Betul. 8 tolak 5 3. 3 tolak 3 selesai.